Dalam episod lalu, kita mendengar bagaimana Nurclean lahir daripada satu persoalan. Bagaimana kita boleh membantu lebih ramai orang membina pendapatan dengan cara yang lebih mudah. Tetapi hari ini, kita akan menyentuh satu perkara yang mungkin ramai tidak sedar. Adakah kejayaan sesebuah perniagaan bergantung kepada produk atau bergantung kepada sistem yang menyokongnya? Selamat datang ke episod 2 Podcast Nurclean. Assalamualaikum Encik Rafizal. Dalam episod lepas, Encik Rafizal ada tinggalkan satu ayat yang betul-betul bermain di fikiran saya sampai sekarang. Mesin hanyalah permulaan. Saya tertanya-tanya, bukankah mesin itu perkara paling penting dalam perniagaan ini? Kalau saya tanya Aisyah pula, kalau seseorang beli sebuah kereta, adakah itu bermaksud dia terus tahu memandu? Sudah tentu tidak. Dia perlu belajar dahulu. Betul. Begitu juga dengan perniagaan. Ramai orang fikir, beli mesin, letak di lokasi, tunggu duit masuk. Hakikatnya, perniagaan tidak pernah semudah itu. Mesin boleh dibeli, tetapi ilmu, pengalaman dan sistem itu tidak datang sekali dalam kotak. Apa kesilapan paling biasa yang Encik Rafizal lihat dalam kalangan orang yang baru mahu berniaga? Mereka terlalu fokus kepada soalan, mesin apa paling bagus? Sedangkan soalan yang lebih penting ialah, bagaimana saya nak pastikan perniagaan ini bertahan 5 atau 10 tahun? Ramai orang membeli peralatan, tetapi mereka lupa membina diri sebagai usahawan. Sebenarnya, perniagaan yang berkembang bukan kerana mesinnya lebih mahal, tetapi kerana pemiliknya sentiasa belajar dan tidak berhenti belajar. Jadi, sebab itulah Nurclean memilih untuk membina ekosistem, bukan sekadar menjual mesin. Ya, saya selalu percaya. Kalau pelanggan hanya datang membeli mesin, hubungan kita mungkin berakhir pada hari penghantaran sahaja. Tetapi, kalau pelanggan datang untuk membina masa depan, hubungan itu baru saja bermula. Sebab itu Nurclean tidak melihat pelanggan sebagai pembeli. Kami melihat mereka sebagai rakan perjalanan. Kalau mereka berjaya, itulah kejayaan kami juga. Saya suka cara Encik Rafizal bercerita menggunakan analogi. Ada lagi analogi yang boleh membantu pendengar faham maksud ekosistem? Ada. Bayangkan sebatang pokok. Orang selalu nampak buah, tetapi buah tidak akan muncul tanpa akar. Akar pula memerlukan tanah. Tanah memerlukan air. Air memerlukan hujan. Semuanya saling berkait. Begitulah juga perniagaan mesin vending ini. Mesin hanyalah buah yang orang nampak, tetapi latihan, pemilihan lokasi, sokongan teknikal, pemantauan, komuniti usahawan, itulah akar yang memastikan pokok terus hidup dan berbuah. Kalau hanya ada buah tanpa akar, pokok itu tidak akan bertahan lama. Saya perasan Encik Rafizal selalu menyebut perkataan community. Kenapa bukan sekadar pelanggan? Kerana saya pernah berada di tempat mereka. Saya tahu bagaimana rasanya memulakan sesuatu tanpa ada orang untuk bertanya. Kadang-kadang, apa yang usahawan perlukan bukan jawapan, tetapi seseorang yang berkata, "Jangan risau, saya pernah lalui perkara yang sama." Sebab itu saya mahu Nurclean menjadi tempat orang belajar bersama, bukan berlumba sesama sendiri. Kalau begitu, apa sebenarnya yang Nurclean cuba bina selama ini? Kepercayaan. Kepercayaan mengambil masa bertahun-tahun untuk dibina, tetapi boleh hilang dalam beberapa minit. Sebab itu, setiap keputusan yang kami buat, kami akan tanya dahulu, adakah ini memberi manfaat kepada usahawan? Kalau jawapannya ya, kami teruskan. Kalau tidak, kami cari jalan lain. Saya nak tanya soalan yang mungkin lebih peribadi. Apa yang membuatkan Encik Rafizal masih bersemangat selepas semua cabaran yang sudah dilalui? Saya percaya rezeki bukan sekadar apa yang kita simpan untuk diri sendiri, tetapi apa yang kita bantu orang lain capai. Setiap kali saya melihat seorang usahawan menghantar gambar mesin pertama mereka atau berkongsi bahawa pendapatan mereka semakin stabil, saya rasa usaha ini sangat berbaloi. Itulah tenaga yang membuatkan saya terus melangkah setiap hari. Hari ini saya sedar satu perkara. Nurclean sebenarnya tidak membina mesin. Nurclean sedang membina keyakinan, membina ilmu, membina komuniti dan yang paling penting, membina harapan. Tetapi sepanjang kita berbual hari ini, ada satu perkara yang membuat saya semakin ingin tahu. Encik Rafizal sering bercakap tentang masa depan, tentang melahirkan lebih ramai usahawan. Persoalannya, sejauh mana besar impian itu? Ramai orang bertanya, apakah sasaran Nurclean 5 tahun akan datang? Jawapan saya selalu sama. Saya tidak hanya mahu membina sebuah syarikat. Saya mahu membina satu gerakan.
Saya mahu suatu hari nanti, apabila orang bercakap tentang keusahawanan Malaysia, Nurclean dikenali sebagai platform yang telah membantu ribuan keluarga mengubah kehidupan mereka. Dan itulah cerita yang akan saya kongsikan dalam episod terakhir nanti. Saya rasa episod ketiga nanti bukan lagi sekadar tentang Nurclean, tetapi tentang impian yang jauh lebih besar daripada sebuah jenama. Mampukah satu syarikat tempatan melahirkan 10,000 usahawan menjelang tahun 2035? Itulah persoalan yang akan kita rongkaikan. Saya Aisyah, terima kasih kerana terus bersama podcast Nurclean. Jumpa lagi dalam episod penutup yang paling dinanti-nantikan. Assalamualaikum dan salam sukses.